Pertama sekali anda masuk dekat Shopee, kemudian anda buat pencarian. Okey, dalam Shopee ni paling mudah lah. Okey, anda terus je pencarian dekat atas ni. Okey, anda tulis produk yang anda nak beli. Contoh, anda nak beli printer. Okey, anda tulis printer wireless ni. Okey, dia akan keluar macam-macam produk printer, betul. So, dalam Shopee ni paling mudah lah. Okey, dia ada dua sahaja pantang larang dia. Anda jangan copy link produk dalam live. Kedua, dalam video affiliate. So, sebab apa saya cakap mudah dekat Shopee ni? Sebab bila anda buat pencarian, memang majoriti semua produk ni gambar yang ada dekat dalam kedai tu. Okey, cuma kadang-kadang kalau anda tekan produk ni, dia ada video tau. Sekejap saya carikan Ada tak video? Awak jangan salah faham. Okey, kadang-kadang itu bukan video affiliate. Okey, macam gini. Ada video. Ini bukan video affiliate. Ini adalah video produk kedai tu. Video affiliate ni yang macam gini. Sekejap saya tunjuk. Saya kena tunjuk supaya anda lebih faham. Ni. Ini Shopee video. Dia ada tulis macam logo duit ni. Kan? Ada S, logo duit pula. Logo S ni. Bila anda tekan, ini adalah video affiliate. Anda jangan copy produk macam gini. Anda tulis je dekat atas ni. Okey. Anda tulis je produk yang anda nak beli. Okey, nanti dia akan keluar macam-macam produk. Jangan risau, dekat Shopee ni, saya boleh jamin 99% akan dapat cashback bila anda tak langgar pantang larang dua perkara yang saya cakap tu. So, bila dia akan keluar macam gini, banyak-banyak produk ni macam biasa. Anda tekan produk yang anda nak beli, contoh produk ni. Tekan produk ni, lepas tu nak copy link produk ni, macam mana? Sama juga, cari yang macam ada anak panah ni dekat atas. Tekan, dia akan keluar satu pop-up dekat bawah tu. Ada salin pautan. Tekan salin pautan ni, dah selesai. Okey, maksudnya anda dah selesai step pertama. Sekarang ni step kedua, nak semak cashback. Anda keluar, anda masuk dekat Mova ni. Tekan dekat Mova, dia akan automatic detect cashback yang anda akan dapat untuk produk ni. So, inilah cashback dia. Anggaran cashback RM27.75. Selama ni beli produk ni, dapat produk. Kali ni dapat produk, dapat cashback extra. So, jimat tak? Jimat kan? So, step kedua dah selesai. Step ketiga, nak beli. Nak beli macam mana? Tekan beli di Shopee kat bawah ni. Tekan beli di Shopee, dia akan bawa balik ke Shopee untuk kita beli. Sekarang ni dah dibawa ke Shopee. Time ni lah anda nak beli. Tekan beli dengan voucher kat bawah ni. Bila anda tekan beli produk ni, okey, diminta untuk buat bayaran lah. Bayaran lah. Tak kisah nak bayar guna COD, pay later ke atau May ke. Semua boleh. Okey, selesai anda buat bayaran. Okey, yang cashback ini pun sama. Okey, RM27.75 ni dia akan masuk ke dalam anda punya Mova. Dia duduk dekat pesanan saya ni. Dia duduk dekat atas ni. Dalam masa 48 jam dia semak. Kalau tak langgar pantang larang, dia duduk dekat bawah. Berjaya saja duduk dekat bawah, dia duduk dekat pendapatan ni. Bawah ni. Tekan, dia duduk dekat atas ni. Okey, dalam masa tempoh 1 bulan. Kalau Shopee 1 bulan, okey, dia proses, nanti dia duduk dekat bawah. Okey, baki boleh dikeluarkan. Okey, kalau Shopee, dia setiap 25 hari bulan, dia akan selesai. Okey, setiap 25 hari bulan, bulan hadapannya. Alright, barulah boleh tekan keluaran. Tekan keluaran, macam biasa. Set up account bank boleh, Touch and Go pun boleh. So, minimum sama juga RM10. Boleh keluarkan anda punya cashback. Kemudian dalam 1 hari dah boleh masuk. So, itu saja.